Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelayan mayar sekalian. Tahun baru hijrah telah tiba. Tapi persoalannya, apa yang kita nak ubah dalam diri kita pada tahun ini? Hijrah bukan sekadar tukar kalender, bukan sekadar laun selamat tahun baru Islam di status media sosial. Hijrah sebenar adalah perubahan dari malas kepada rajin, dari kasar kepada lemah lembut, dari lalai kepada sedar, dari aku yang lama kepada aku yang lebih baik. Kita semua pernah buat silap, pernah cuai, pernah berdosa. Kadang-kadang kita ulang kesilapan yang sama sampai kita rasa, Allah masih sayang aku ke? Tapi ketahuilah, selagi mata masih boleh celik di pagi hari, itu tandanya Allah masih beri kita peluang. Peluang untuk berubah, peluang untuk kembali. Hijrah bukan untuk orang dewasa sahaja. Hijrah adalah milik kita semua, termasuk anda yang sedang mendengar sekarang ini. Jangan tunggu tua untuk berubah. Jangan tunggu ustaz datang baru nak insaf. Mulakan hijrah pada hari ini, sekarang ini, dalam diam, dengan niat. Tukar sikit demi sikit. Kalau selalu ponteng solat, cuba mula dengan satu waktu. Kalau suka bercakap kasar, cuba ubah nada jadi lembut. Kalau suka buang masa, cuba baca buku 10 minit sahaja sehari. Tak perlu sempurna, cukup anda mula. Ingat ni, Allah tak tanya kenapa kamu lambat berubah, tetapi Allah lihat, adakah kamu berusaha untuk berubah. Jadi, tahun baru ini, mari kita berhijrah bersama-sama. Hijrah dari aku yang ego kepada aku yang lebih rendah diri, dari aku yang lalai kepada aku yang lebih dekat dengan ilahi, dari aku yang hanya fikir dunia kepada aku yang bersedia untuk akhirat. Selamat tahun baru hijrah. Semoga tahun ini kita semua menjadi versi terbaik untuk diri kita semua kerana Allah Ta'ala. Salam sayang daripada Muallim Hazar.